Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dekat Masjid Diraja, Sultan Sulaiman. Saya Siti, bersama dengan saya Pakcik Sulaiman. Pakcik Sulaiman. Okey Pakcik, hari ni saya nak tanya sikit pasal bahasa Arab. Tak pernah belajar bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab tu yang tahu tu lah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalau boleh lah. Tapi nak belajar di mana? Masih ada dekat ada buka kelas bahasa Arab ada. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau boleh-boleh biarlah yang muda-muda tu belajarlah bahasa Arab. Yang kita pasal apa bahasa Arab ni banyak tulisan-tulisan Jawi kan. Mandangkan anak-anak muda sekarang ni kuranglah yang menggunakan bahasa Arab. Kalau boleh-boleh biarlah mereka belajar bahasa Arab dengan baik dah. Alhamdulillah. Itu sahaja interview kita hari ini. Terima kasih.